Individu atau syarikat yang ingin membeli minyak petrol dan diesel selain tangki asal kenderaan memerlukan permit khas jika kuantitinya melebihi 20 liter. Pembelian kurang 20 liter hanya dibenarkan untuk kes kecemasan dan tanpa memerlukan permit khas. Baru-baru ini, tular pemilik sebuah kenderaan mengisi petrol RON 95 dalam tong plastik dalam kuantiti yang banyak di Johor Bahru. Berikutan insiden itu, Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup turut menjalankan siasatan. Dalam satu kenyataan, KPDN memaklumkan terdapat 10 kategori yang layak memohon permit khas di bawah Akta Kawalan Bekalan 1961. Antaranya forklift, pengangkutan air, penduduk di kawasan pedalaman dan pulau, pengusaha industri makanan, pertanian dan peternakan serta pelancongan. Langkah ini bagi mengelak barang kawalan dan bersubsidi seperti petrol dan diesel ini diseleweng oleh pihak yang tidak bertanggungjawab. Pembelian petrol atau diesel dibuat mengikut harga pam semasa di stesen minyak dengan menggunakan tong khas. Permohonan permit khas boleh dilakukan melalui sistem permit bekalan secara dalam talian dan percuma.